Pelik kan? Baru seminggu berhenti rokok, tapi kenapa batuk rasa makin teruk dari masa anda isap rokok dulu? Jangan cuak. Kalau lepas berhenti merokok, anda mula batuk teruk dan juga kahak. Sebab itu tanda penapis di dalam paru-paru anda dah mula aktif semula untuk menolak keluar segala kahak dan juga toksin anda yang lama mendak. Walaupun rasa perit dan juga ada rasa tak selesa, itu sebenarnya proses pembersihan paru-paru anda untuk pulih semula. Untuk bantu proses pembersihan tu untuk lebih cepat dan tak menyakitkan, anda perlu herba seperti akar nafas yang mana bantu untuk cairkan kahak supaya penapis tak rasa penat untuk cairkan kahak dan juga toksin tau. Siapa kat sini yang mana cuba untuk berhenti merokok? Cuba korang komen. Dan yang mana nak bantu untuk percepatkan pembersihan paru-paru anda? Cuba sekarang ikhtiar dengan akar nafas.